Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Telmo Chastan Hira menjadi tonggak import terbaru mengucapkan selamat tinggal kepada Sabah Faiz. Perkara ini dinyatakan sendiri pemain tengah berusia 33 tahun itu dalam satu kenyataan di Instagram beliau. Chastan Hira mengakui bukan mudah untuk beliau mengucapkan selamat tinggal kepada sang badak. Pada masa sama, beliau turut menghargai pengalaman beraksi di Sabah selama 2 musim. Terima kasih Sabah Fiji, 2 musim yang panjang, budaya baharu, berada di benua berbeza, tetapi ia satu pengalaman yang menakjubkan, katanya. Terima kasih kepada semua yang saya kenali sepanjang tempoh ini yang membuatkan saya seperti berada di rumah. Terima kasih kepada penyokong atas sokongan yang tak berbelah bahagi untuk malam-malam yang tak boleh dilupakan di Stadium Likas. Sabah FIA akan sentiasa berada di hati saya. Terima kasih. Selamanya Sang Badak. Selepas menyertai Sabah pada 8 Januari tahun 2023, Chastan Hira merekodkan 56 penampilan, 6 gol dan 11 bantuan gol. Musim 2024-25 menyaksikan beliau membantu Sabah layak ke Shopee Cup musim hadapan. Ini selepas Sang Badak menamatkan musim di tangga ketiga Liga. Chastan Hira mengikut jejak Sadil Ramdhani dan Park Tesu yang turut mengucapkan selamat tinggal kepada Sabah selepas tamat kempen musim ini.